Nanya ke orang lain nak basuh tahi dia apa semua. Busuk bang. Assalamualaikum. Salam. Bang. Nak tumpang tanya sikit boleh tak bang? Ya. Ni kucing abang ke ni? Ya. Saya nak tanya sikit ni bang. Kalau kucing abang ambil bang. Abang tolong kurung dia elok-elok boleh tak bang? Kenapa pula? Sebab kucing abang dia berok depan rumah saya. Teruk sangat. Banyak sangat tahi dia. Kucing dia kau tahu benda ke? Aduh, tak boleh macam tu bang. Abang kalau lain-kali kalau abang nak beli kucing, abang tolonglah kurung. Habis tahi depan rumah saya. Ya, saya malah kurung siang je. Tak boleh lah macam tu. Tak boleh macam tu bang. Salah. Kali abang minta tolong kurung lah kucing ni. Ni siang dia aku kurung. Abang nak tengok dia punya tahi banyak mana? Saya tunjuk tu. Mana? Kat depan rumah saya tu. Wow je. Rumah saya di sebelah sini je. Kucing ke tahu benda ke rawat malah dia. Yelah memang tak tahu benda. Tapi abang nak beli kucing. Kucing abang tu dah lah cantik. Nanti hilang nanti. Dan ni abang kena kurung lah kucing ni. Tak salah buat macam tu. Nanya ke orang lain nak basuh tahi dia apa semua. Busuk bang. Bukan. Habis dekat rak kasut saya. Habis dia kencing-kencing apa semua. Dia tak kencing ni tak dia dah mandul lah ni. Mana boleh gitu. Dia kalau ada betina ni mesti ada jantan. Jantan ni. Jantan ke? Takut dia mancut kot. Tak. Dia dah Sebab kuat sangat bau kencing kucing kat rumah saya tu bang. Tak boleh macam tu. Okey bang. Saya minta maaf Saya abang baru sini ke? Baru duduk sini ke? Lama dah. Tak pernah jumpa pun. Ya. Ke abang kerja luar? Saya kerja luar. Oh kerja luar. Patut tak pernah jumpa. Okey lah. Sorry abang saya tegur sikit Okey. Abang jaga elok kucing abang ni. Okey. Okey. Minta maaf.